penyu amat berperanan di dalam ekosistem kerana kehadiran penyu ini adalah untuk memastikan kesihatan lautan kita sentiasa terpelihara. Saya mengambil contoh penyu belimbing yang menjadikan obor-obor sebagai diet utama mereka, dan seringkali kita dengar bahawa penyu ini tersalah sangka bahawa pencemaran plastik ini merupakan diet utama mereka pula. Maka akhirnya kita kehilangan penyu belimbing, dan apabila kita kehilangan penyu belimbing, sudah pasti ledakan populasi obor-obor ini mengancam stok ikan negara. Selain itu, penyu juga sebenarnya merupakan satu daya tarikan utama kepada para pelancong yang meminati aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan semula jadi. Maka sebab itu saya melihat bahawa dengan kita memelihara penyu, kita akan memperoleh manfaat dalam bentuk ekonomi perikanan dan juga ekonomi pelancongan demi kemajuan negara kita. Di Universiti Terengganu, kita telah tertubuhnya satu lab yang mana kita namakan Climate Change Adaptation Lab, makmal perubahan iklim dan adaptasi, yang mana lab makmal ini telah didesain untuk melihat beberapa faktor perubahan iklim ke atas beberapa organisma akuatik yang penting di Malaysia. Okey, baiklah. Apabila ibu penyu telah berselamat bertelur di pantai, dan sekarang persoalan kajiannya ialah kita melihat kepada perubahan yang berlaku di dalam pasir itu, kerana ini akan berkait rapat dengan pengeraman telur penyu. Jadi pengeraman telur penyu sekarang ini, kajian yang sedang kita lakukan ialah di mana kita menilai kadar penggunaan tenaga anak penyu apabila mereka keluar daripada sarang. Kerana apabila kita mendapat nilai kadar penggunaan tenaga anak penyu ini dengan cara melihat kepada kadar penggunaan oksigen yang kita salurkan daripada bawah sehingga ke sebelah atas ini, maka kita dapat menentu dan menganggarkan berapakah jumlah tenaga yang digunakan oleh anak penyu. Berada di dalam makmal pengelolaan lautan. Jadi bersama-sama dengan saya perlu memerlukan bantuan rakan pendidik saya, iaitu Dr. Kok Pong Heng, untuk membantu saya. Hi Kok, morning. So, macam mana? Kerja ini okey? Hari ini okey. So, ini result dia daripada yang ramalan yang kita, yang hasilnya ni. Ini result dia. So, kita ada telah bersama dengan Citrus selama 2 tahun, bermula tahun 2020. Dekat awalnya untuk pembinaan outdoor classroom di Pantai Cagak Utang, dan bermula dari situlah setiap bulan kami follow up untuk membaik pulih kawasan pembiakan pantai yang penyu untuk naik kan telur. Antara aktiviti yang kami buat bersama Citrus adalah membersih pantai, kempen memelihara penyu, kempen untuk tidak makan telur penyu, dan juga kempen tidak menjual telur penyu. Pasukan Pengakap Kelana Sea Kuala Terengganu merupakan pasukan yang sentiasa bersedia untuk berkhidmat. Saya amat mengagumi semangat sukarelawanan yang ada bagi setiap ahli mereka untuk sentiasa hadir dan tampil untuk memberikan sokongan kepada usaha-usaha konservasi penyu bagi negeri Terengganu ini khususnya. Maka sebab itu saya melihat potensi yang ada ialah kami mahu mempersiapkan pengakap-pengakap Kelana dan juga barisan sukarelawan yang ada di seluruh negara ini sebagai benteng hadapan dalam mengatasi arus pengukusan penyu negara. Daripada segi membantu bahagian dalam konservasi penyu, okey, kita semua maklum pasukan pengakap adalah pasukan sukarela. Jadi mereka-mereka yang berada dalam ni adalah mereka-mereka yang ada sebahagian mereka yang sudah bekerja, dan ada sebahagian mereka daripada remaja-remaja yang berminat untuk menjalankan, memberi sumbangan daripada segi tenaga. Jadi Scout Charity ditubuhkan salah satunya untuk membantu. Untuk pergi ke sana kita perlukan sedikit dana, kita perlukan wang untuk perbelanjaan, makan minum, bot dan semuanya. Dan Scout Charity ditubuhkan atas dasar itu juga sebenarnya, untuk membantu remaja-remaja yang tiada punca pendapatan dalam pengakap ini. Jadi
Jadi Scout Charity akan menyumbangkan dana kepada mereka untuk mereka pergi ke sana. Dalam masa yang sama, kita membantu dalam konservasi penyu. Sekolah Kemasaan Batu Rakit dipilih dalam program kita memindahkan ilmu dari pihak universiti ke komuniti. Kami melihat bahawa sekolah ini berada di persekitaran pesisir pantai. Maka sebab itu, seluruh warga, khususnya kepada anak-anak yang berada di sekolah tersebut, perlu diberikan kesedaran dan melihat bahawa lautan ini sebenarnya masa hadapan mereka. Berdasarkan info yang doktor bagi, kita dapat belajar tentang tajuk dia, The Blue Economy. Okay, The Blue Economy ni Dr. Rahmat tadi sebenarnya luas, bukan sekadar macam minyak, sekadar macam tu kan, tapi dia sebenarnya lagi luas ke arah ekonomi yang lebih maju. So seperti yang kalau kita lihat kat sini, kita dapat gambarkan macam suasana, situasi sebenar di dalam laut jika berlakunya pencemaran. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada UMT yang selama 4 tahun begitu banyak membantu pihak sekolah dari segi, tak kira dari segi sudut ekonomi, dari sudut pembelajaran, pendidikan, di mana dia telah memasyarakatkan, mengkomunitikan sekolah Batu Rakit. Jadi itulah salah satu peranan yang sangat besar, dan ini juga akibat daripada itu saya telah mengambil peluang untuk merapatkan lagi hubungan dengan UMT hasil kerjasama dan kolaborasi dan berjaling dengan pihak UMT, terutama Dr. Uzair, iaitu telah memberi satu kata clue yang sangat hebat kepada bilik ini, terutamanya iaitu The Blue Economy. Hari ini kita akan bersama-sama dengan penyelidik daripada Universiti Malaysia Terengganu untuk bergerak ke Pusat Pendidikan Perikanan atau lebih dikenali sebagai Fisheries Research Institute FRI Rantau Abang, untuk kita bersama-sama dengan rakan penyelidik kita di pusat tersebut daripada Jabatan Perikanan Malaysia untuk menilai dan juga memantau tahap kesihatan penyu di dalam kolam-kolam asuhan mereka. Anda mahu saksikan apa lagi aktiviti yang kami lakukan? Saksikan bersama dengan kami dalam #Grup Peduli Alam.